Polis sedang mengesan dua lelaki berhubung kes pergaduhan di Jalan Persiaran Raja Muda di Klang Selangor pada 7 Februari lalu. Dalam kejadian sekitar jam 9.30 malam itu, mangsa seorang lelaki berusia 37 tahun telah dipukul oleh abang iparnya bersama dua rakan menggunakan kayu dan parang. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Assistant Commissioner Chia Hong Fong memaklumkan punca pergaduhan dipercayai daripada isu keluarga. Katanya mangsa mengalami luka di kepala serta kecederaan pada kedua-dua tangan sebelum menerima rawatan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR. Susulan itu, laporan polis telah dibuka dan kes sedang disiasat di bawah Seksyen 324 Kanun Kesesaan. Sepasukan pegawai dan anggota dari IPD Klang Selatan kemudian menahan seorang lelaki berusia 41 tahun kira-kira jam 11 malam pada 12 Februari. Suspek yang mempunyai 6 rekod jenayah lampau telah dituduh di Mahkamah Klang pada 17 Februari. Katanya dua yang masih bebas sedang dikesan.